wabarakatuh. Nama saya Mas Kristina Batrisha binti Masrudin dari kelas 6 Dirijen. Alhamdulillah, hari ini saya akan berkongsi tajuk tazkirah saya iaitu cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, membaca dan mentadabbur Al-Quran. Yang kedua, solat tarawih dan qiyamul lail. Ketiga, berzikir dan berdoa memohon kekuatan melawan hawa nafsu. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Akhir sekali, mendidik diri dengan disiplin dan istiqomah. Ramadan adalah bulan latihan untuk mengawal diri. Jika kita boleh menahan nafsu makan dari subuh hingga maghrib, kita juga boleh menahan diri dari maksiat selepas Ramadan. Jadikan Ramadan sebagai titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.